ada cerita daripada Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud nazak dekat hampir kematian. Sayyidina Osman pergi ziarah Ibnu Mas'ud, lalu bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi juga ni, apakah yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu yang masih kecil? Sebab masa dia nak meninggal dalam keadaan dia luka parah daripada sebuah perang macam itulah. Jadi ditanya Sayyidina Osman ini kepada Ibnu Mas'ud, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu ni? Bukan sebab nak dahulukan dunia, tapi untuk diuruskan lah. Nak katanya penting ni, nak mikir apa yang ditinggalkan ni sebab anak masih kecil ni. Lalu apa jawapan Ibnu Mas'ud? Sesungguhnya aku meninggalkan kepada anak-anakku surah Al-Waqiah supaya dibaca pada setiap malam. Kerana sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, tidak akan ditimpa kefakiran, kemiskinan selama-lamanya selama mana kamu membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya akan mati dalam keadaan tenanglah, dah susah hati mikir ke anak ke apa ke, sebab dia punya amalan itu dia serahkan urusan-urusan keluarga yang ditinggalkan itu kepada Allah, maka dia mati dalam keadaan yang tenang.